Terima kasih ya. Bye-bye. Okey. Cerita seterusnya adalah tentang artis seksi. Kalau seksi selalunya dikaitkan dengan wanita lah. Lelaki jaranglah kena seksi. Ada seorang je dulu kena artis lelaki seksi. Okey, jom kita tengok apa yang pasal artis seksi ni. Ini pula cerita tentang artis yang berpakaian seksi dan menjolok mata. Siapa yang tak kenal dengan Aliza Kasim yang cukup sinonim dengan julukan artis seksi? Apa lagi Aliza? Komenlah sikit. Biasalah sekarang semua artis gambar dieksploitasi kan di sana di internet semua kan macam-macam. I rasa very upset but I tak nak layan ni semua because I tetap I lah. Aliza tak nak berubah ke? Setakat saya masih muda lagi dan saya masih aktif dalam dunia modeling dan aktif dalam dunia lakonan. So I'm a model. So I don't give a damn. Suami tak marah ke pakai seksi-seksi ni? Dia tak marah apa-apa pun. Dia kata dia tahu dia punya wife akan ada masa nanti kan sama-sama berubah. Pelakon yang melonjak naik menerusi drama Nur Kasih, Tis Zakiah menimbulkan rasa kurang senang peminatnya kerana berpenampilan seksi. Bos aku yang suruh lah. Seksi? Wow, nice. Nothing. Hai, tak kisah ke orang kata seksi? I like it. Dah pakai seksi-seksi macam ni takkanlah tak ada yang kutuk kan? Ada, tapi saya fikir just be yourself lah. Yeah. Seorang lagi artis yang seksi, Rebecca Nur Islam. Ramai orang memperkatakan tentang Rebecca ni, nama je Islam tapi seksi. Rebecca Nur Islam hanya nama yang diberi oleh ayah saya, Encik Ahmad. Dia memberi nama saya sejak saya dilahirkan. Yelah, memanglah nama tu diberi sejak lahir, tapi takkanlah tak ada rasa nak tutup aurat kot. Kenapa saya nak menutup aurat sedangkan itu bukan saya? Saya rasa seksi ke saya tak? Biasa je, muka je kot seksi. Keluarga Rebecca tak bising ke? Rebecca ni seksi sangat. Alhamdulillah, family saya support saya. Inilah saya, inilah Rebecca Nur Islam. Mungkin suatu hari nanti saya pakai tudung.